Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sesi persekolahan bagi tahun 2026 secara rasminya bermula pada hari ini. Pada masa yang sama, SMK Convent Ipoh turut menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-116. Saya Farisha melaporkan secara langsung dari SMK Convent Ipoh. Di belakang saya dapat dilihat suasana seawal jam 7 pagi lagi dataran perhimpunan mula dipenuhi oleh wajah-wajah ciri murid yang hadir bagi memulakan sesi pertama persekolahan. Jom kita tinjau suasana di dalam. Assalamualaikum Tuan. Sekarang saya bersama Tuan Muhammad Azmil. Apakah harapan serta mesej PDRM kepada pihak sekolah bagi sesi persekolahan tahun 2026? Okey, harapan saya pada pihak sekolah supaya sentiasa bekerjasama dengan pihak PDRM lah. Jika ada sebarang perkara-perkara yang berlaku di sekolah, boleh terus hubungi PDRM untuk kita bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut. Sebagai warga pendidik, apakah harapan cikgu terhadap murid-murid dari segi akademik dan sahsia? Okey, saya mengharapkan pelajar dapat menimba semua ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru dan lebih penting adalah mengaplikasikan ilmu yang dipelajari untuk meningkatkan pencapaian akademik dan improve their life. Okay. Dari segi sahsia pula, apa yang menjadikan kita manusia adalah adab dan sahsia yang baik. Jadi harapan saya pelajar konvent dapat mengamalkan sahsia yang baik dan menjaga nama baik diri, keluarga dan juga sekolah. Terima kasih. Apakah pesanan anda kepada adik-adik baharu yang kelihatan agak gemetar pada hari pertama ini? Pesanan saya kepada adik-adik tingkatan 1 yang baru masuk, jangan takut, jangan gemetar untuk masuk ke alam sekolah menengah sebab kat sini ada kakak-kakak senior yang sangat baik dan ada pengawas-pengawas yang akan bantu korang. So jangan risau, convent sangat best and sangat fun. Okay, so I want to ask y'all, how do you feel when you first stepped into this school? So nervous. Nervous, you? I felt scary. Why do y'all felt nervous or scary? Is it teachers, friends, new friends make you feel nervous and scared? No, because it's this school issue, so I takut yang I akan sesat. Okay. I felt scared by the teachers. Begitulah sebersedikit kemeriahan hari pertama persekolahan di SMK Convent Ipoh. Semoga semua murid bersemangat dan berjaya menghadapi semua cabaran sepanjang tahun ini. Kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua murid. Strive for the excellence forever and a day. Terima kasih kerana menonton MC Channel. Bye!